Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Waalaikumsalam kepada semua gamebuyers yang hadir mengikuti Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap gamebuyers semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah sekali lagi kita bertemukan di mana Shadows akan berkongsikan pengalaman seram yang terjadi kepada individu yang kurang bernasib baik. Gamebuyers semua, kisah yang bakal Shadows kongsikan hari ini terjadi kepada dua sahabat ni di mana mereka merupakan pelajar bahagian bidang Meskom dan diorang ni disuruh melakukan satu assignment yang ada kena-mengena dengan sejarah. Dan disebabkan assignment tu, ia membawa diorang ke satu lokasi yang terletak di kawasan Perak. Dan kawasan tu mempunyai banyak kisah-kisah sejarahnya dan juga perkara-perkara misteri yang terjadi di tempat tersebut. Kawasan tersebut tak lain dan tak bukan merupakan terowong kereta api lama Bukit Berapit. So, kemungkinan besar banyaklah geng-geng bayang yang berasal daripada Perak semestinya tahu berkenaan dengan terowong tersebut. Terowong yang dah tak digunakan, yang mempunyai banyak sejarahnya tapi mempunyai juga kisah-kisah yang menyeramkan. So, apa yang berlaku kepada dua sahabat ni semasa melakukan aktiviti ataupun assignment diorang dekat terowong tu, saya pun tak bawa masa lagi. So, jom kita pendengarkan kisah seram terowong kereta api lama Bukit Berapit. Tapi sebelum tu, seperti biasa, kita roll intro dulu. Piu! Bukit Berapit, sebuah nama yang kemungkinan biasa didengar oleh sesetengah individu, tapi bagi mereka yang tahu, kawasan tersebut mempunyai banyak kisah-kisah sejarahnya dan juga kisah misteri berkenaan dengan kawasan tersebut. Terowong Bukit Berapit ni terletak di antara kawasan Taiping ke Padang Rengas, dan terowong lama ni dibina sejak zaman British tau. And digunakan sampailah tahun 2000 macam tu, lebih kurang lah, Shadows tak pasti, sampailah terbukanya dua terowong yang terbaru tu, yang consider agak canggih lah, lebih kurang kan. And kemudiannya terowong lama ni dibiarkan dan kawasan tersebut dah diambil alih oleh flora dan fauna. Ataupun senang kata lain, tempat tu dah dibiarkan, dah berhutan sudah kawasan tersebut. Dan disebabkan kawasan tersebut dah lama dibiarkan, so semestinya lah banyak tempat-tempat bereput lah, and then tempat tu dah tak secantik, bukan nak kata secantik lah, tapi tak terurus lah, senang cerita. Since tempat tu dah lama terbiar, semestinya adalah penduduk-penduduk tempatan maupun mereka-mereka yang sukakan aktiviti yang lebih mencabar. Mencabar dari segi apa sih? Laluan tu dah tak digunakan oleh kereta api ke apa. Adalah video-video yang Shadows tengok, geng-geng motor ke apa, ataupun kereta yang 4 roda tu melalui terowong tersebut. Sebab katanya laluan tersebut boleh sampai ke tempat yang cantik, tempat yang indah, malah ada air terjun semua bagai. Shadows tak tahu sebab Shadows tak pernah melalui situ, tapi itulah pengalaman mereka-mereka yang pergi ataupun melalui terowong Bukit Berapit. Dan seperti yang Shadows katakan, yes, terowong tu memang mempunyai banyak kisah-kisah sejarahnya, tapi kita lebih nak tahu kisah misteri dan pengalaman seram apa yang ada dekat kawasan situ. Penduduk tempatan dekat area situ semestinya tahu banyak kisah-kisah yang menyeramkan. So kalau ada di antara geng bayang yang berasal berhampiran dengan kawasan situ, kawasan Taiping ke Kuala Kangsar ke Padang Rengas ke apa, semua benda tu, korang boleh share pengalaman seram ataupun cerita-cerita seram berkenaan dengan terowong Bukit Berapit. So, kisah kita pada hari ini, seperti mana Shadows katakan, berkenaan dengan dua sahabat yang belajar di sebuah universiti di Kuala Lumpur, di mana diorang mengambil pelajaran Meskom. So, Meskom ni dia lebih kepada multimedia macam tu, banyaklah assignment yang ada kena-mengena dengan video lah, wawancara lah, dan lebih kurang macam tu lah. So, diorang ni telah diassignkan ataupun diberi satu tugasan untuk membuat satu video dokumentari berkenaan dengan sejarah sesuatu kawasan yang ada di Malaysia tau. Aiman dan juga Farid ni terfikir-fikirkan di manakah lokasi yang diorang nak ambil. Diorang nak bagikan kawasan tersebut berbeza, dan tak ramai yang lakukan. Nak katakan Kelly's Castle ke, ataupun dekat area Johor ke, Negeri Sembilan ke, semua benda tu mungkin adalah di kawasan-kawasan itu dah terlalu famous dan banyak kisah-kisah sejarah berkenaan tempat tu. So lepas diorang buat research diorang berhari-hari lah,
And katanya tugasan ni kena siapkan dalam masa 3 bulan. So lepas minggu lebih macam tu mencari lokasi yang sesuai untuk melakukan assignment diorang, akhirnya diorang jumpa terowong kereta api lama Bukit Berapit. And since terowong tu mempunyai banyak sejarahnya, diorang pun mengambil keputusan untuk pergi ke kawasan situ dan membuat dokumentari pada waktu yang sama merakam area terowong lama tu. So Aiman dan juga Farid pun dah set tarikh ataupun jadual diorang bila yang diorang nak pergi kat situ. So lepas dah selesai semua, diorang bagi tahu lah dengan pensyarah diorang apa plan ataupun rancangan diorang untuk menyiapkan tugasan yang diberikan, and dipersetujui oleh pensyarah diorang, and diorang pun pergi ke terowong lama Bukit Berapit. So setibanya mereka berdua di kawasan tersebut, Aiman dan juga Farid sedar jalan untuk masuki tempat tu bukan calang-calang, Mat. Sebab mengikut pengalaman diorang, tempat tu dah berhutan, dah tak terjaga, and kalau nak guna kereta yang biasa untuk masuk tempat tu agak payah sikit dengan berlumpur, dengan berumput, dengan lalang ni semua bagai. Apa yang diorang mampu lakukan adalah park kereta diorang kat tepi, dan lepas tu jalan menghala ke arah terowong lama tu. And insiden ni berlaku pada waktu pagi tau. Bukan nak kata benda ni diorang buat time senja ke time malam, pada waktu siang. Sebab diorang nak dapat cahaya matahari, diorang nak make sure shoot ataupun gambaran yang diorang dapat ni cantik. So obviously diorang perlukan cahaya matahari ataupun cahaya lah yang agak kuat untuk membuat dokumentari tersebut. So selepas diorang nampak kenderaan diorang pun berjalan dalam beberapa km macam tu, and bila diorang tiba dekat kawasan terowong tu, diorang seolah-olah macam terasa wow lah, wow factor macam tu bila diorang tengok terowong yang lama, and dapat rasakan sejarah pembinaan terowong tersebut tau. And diorang ni pergi tempat tu tak adalah pergi dengan orang tempatan ke apa. At least kalau diorang pergi dengan orang tempatan, elok lagi, dapatlah orang tempatan kongsikan sejarah ke apa. Tapi tak ada, diorang hanya menggunakan research yang diorang buat, bersertakan skrip semua bagai untuk berkongsikan tentang terowong lama tersebut. So selepas berapa minit macam tu, kagum dengan apa yang diorang nampak, diorang pun start lah sediakan perkakas diorang, kamera lah, lampu, semua benda bagai. And Aiman ni akan menjadi orang yang bercakap ataupun melakukan dokumentasi tu, sementara Farid akan jaga bahagian kamera tau. Tapi diorang akan bergilir lah, senang cerita macam tu. So diorang pun mula syuting diorang. Aiman pun bagi tahu lah sejarah berkenaan dengan terowong lama tu, pada tahun bila ia dibina, apa yang digunakan, semua benda bagai lah. So selepas selesainya intro di bahagian depan terowong tu, Aiman dan juga Farid pun decide untuk masuk ke dalam sikit dalam terowong, area terowong tu, untuk mendapat footage yang berlainan dekat dalam tu tau. Pada ketika itu diorang tak plan untuk menjelajah ke dalam terowong tu ataupun sejauh ataupun ke dalam sangatlah terowong tu. Diorang just nak buat dekat kawasan situ, dah selesai, habis. Tapi makin lama diorang berada dekat situ buat rakaman semua berbagai, diorang terasa macam nak tahu lebih lagi sejauh mana terowong ni and apa yang ada di sebalik terowong tersebut. So Aiman pun memberi cadangan kepada si Farid, "Okay Farid, jom lah kita masuk ke dalam sikit, kita rakamlah apa yang ada kat dalam sambil kita jalan. Aku akan berkongsikan kisah ke apa ke, sejarah berkenaan dengan pembinaan tempat ni dan macam-macam lagi lah." So Farid pun dengan rasa excitednya, dia pun setuju dengan apa yang diperkatakan oleh si Aiman. So sambil memegang kamera, Farid ni pegang kamera tu, sambil tu mengekori si Aiman ni yang berjalan di hadapan dengan hanya lampu suluh untuk menerangi kawasan tu. Sebab apa? Once diorang masuk ke dalam terowong tu memang gelap gelita walaupun siang hari lah. Sebab dikatakan jarak terowong tu dalam lebih kurang 3.3 km macam tu lah. Shadows tak tahu lah, Shadows baca macam 3.3 km, tapi kalau sekiranya salah, geng bayang yang tahu berapa jauh tu, korang boleh komen di ruangan komen. Okay, so katanya dalam lebih kurang 3.3 km macam tu, diorang kena berjalan di dalam terowong tersebut. And sambil tu si Farid ni merakam lah gambaran di dalam terowong tu tau. Kedua-duanya rasa memang mengerikan. Sebab dalam terowong tu sunyi sepi, tak dengar bunyi apa-apa. Bunyilah titisan-titisan air yang menitis. Pada waktu yang sama,
kelawar berterbangan memang banyak gila. Landasan kereta api semua dah tak ada dah. Memang tanah biasa je dekat situ sebab semua tu dah dikeluarkan. So diorang sambil merakam ni, Aiman pun startlah menceritakan sejarah berkenaan dengan terowong tu tau. Makin lama diorang masuk ke dalam terowong tu, si Farid makin rasa tak selesa tau. Dia rasa seolah-olah pergerakan diorang ni sepanjang berada di dalam terowong tu diekori oleh sesuatu. Tak pasti apa, tapi pergerakan tapak langkah diorang ni seperti ada orang yang ketiga yang mengekorinya. Sampailah satu momen si Farid ni bagi tahu kepada Aiman, Man, kejap Man, aku letak kamera ni kejap, aku nak tengok, aku rasa macam ada orang ikut kita ke? Aiman pun fikirkan, kau jangan main-main, kita dalam tengah-tengah kawasan terowong ni. Dah lah gelap, tak nampak apa-apa. So Farid pun cakap, tak apa, aku suluh belakang kejap lah, aku nak tengok, aku rasa tak selesa ke? So Farid pun ambil lah lampu suluh yang agak terang, menerangi belakangnya, nak cari ada sesiapa yang mengekori mereka ataupun tidak. Tapi apabila Farid suluhkan cahaya lampu tu, apa yang nampak hanyalah exit ataupun tempat di mana diorang masuk, and tak ada apa-apa dah. Tak ada sesiapa yang mengekori diorang. Aiman pun cakap, kemungkinan kau ni fikir banyak kot, and tak payah fikir apa-apa, just fokus kat kerja. And once sampai dekat penghujung tu, lepas tu kita caw lah. Kita dapat footage yang cantik, kita belah lah. So Farid pun yang pada waktu itu masih lagi rasa tak senang hati tau. So diorang pun meneruskan perjalanan diorang dalam terowong tu, berjalan dengan perlahan. And once diorang sampai dalam lebih kurang pertengahan area terowong tu, Farid dan Aiman, kedua-dua mereka terbau sesuatu yang kurang menyenangkan. Bau seolah-olah seperti bangkai yang mereput. So apabila diorang bau yang kurang menyenangkan tu, Farid pun tanyakan kepada si Aiman, Aiman pun tanyakan kepada si Farid untuk mengenal pasti ataupun nak make sure lah yang sama ada diorang berdua ni bau ke tak. Bau yang busuk tu lah, macam tu lah. So apabila kedua-dua ni confirm yang diorang bau benda yang sama, and diorang start fikirkan, kemungkinan ada bangkai binatang yang mati dalam ni ke apa, sebab itulah ada bau tu. Aiman dan juga Farid ni cuba mencari dari mana datangnya bau tu. Tapi sepanjang pencarian diorang tak jumpa apa-apa tau. So Aiman pun cakap, tak apa, kita teruskan kita punya ekspedisi ni dan teruskan perjalanan kita orang sampai ke hujung. Tapi ada sesuatu yang aneh berlaku semasa diorang berada kat dalam tu tau. Dalam lebih kurang 70 ke 80% perjalanan diorang daripada awal diorang start sampailah ke dalam terowong tu, kira dah nak sampai exit, memang nampak jalan keluar dah. Farid terasa untuk pandang ke belakang tau. And apabila Farid pandang ke belakang, dia sedar satu benda yang dia tak nampak laluan yang diorang masuk tau. Which bagi Farid adalah sesuatu yang aneh, sebab apabila diorang masuk terowong, tak tahulah ini gambaran yang diorang berikan bila diorang masuk terowong, diorang boleh nampak penghujung tau. Kiranya ia terowong yang straight, bukan terowong yang bengkok ke apa tau. So satu hujung boleh nampak, satu lagi hujung pun boleh nampak bahagian luar. Tapi kali ni bila Farid pandang ke belakang, dia tak nampak bahagian luar tau. Farid pun tanpa membuang masa terus memanggil kepada si Aiman ni. Aiman pun pandang ke belakang, and Aiman pun setuju. Dia pun tak nampak mana jalan yang diorang masuk ke dalam terowong tu tau. So Farid pun disebabkan dia ketakutan teramat sangat, dia cubalah tenangkan diri dia dan bagi tahu mungkin ada belok sikit kot yang halang pemandangan kita daripada pandang luar tu kot. Mungkin lah itu apa yang dipikirkan oleh si Farid. So Farid pun cakap, tak apa, cepat-cepat kita keluar dari sini, aku rasa tak sedar hati lah. So diorang pun exit daripada terowong tu, daripada arah yang lagi satu, and seeloknya diorang keluar, baru diorang terasa macam ringan sikit tau. Sebab sepanjang masa diorang berdua dekat dalam tu, termasuk Aiman yang hanya mendiamkan diri and just bercerita macam tu, padahal si Aiman ni pun rasa tak sedap hati. Sebab katanya sepanjang perjalanannya dalam terowong tu, dia seolah-olah dapat mendengar ada suara halus yang macam menangis ataupun macam mengilai macam tu tau. Tapi tak tahu suara tu datang daripada mana. Disebabkan ketakutan, dia tak nak tegur. Takut nanti kalau tegur, ada benda yang tak manis pula berlaku. So selepas Aiman menceritakan benda ni kepada si Farid, Farid pun fikirkan, Mat, tak manis Mat. Sebab kau kena fikir satu benda tau. Kita ni berada di kawasan yang berlainan sekarang ni. And kita kena patah balik ke arah mana kita datang melalui terowong tu. Melainkan kau gigih lah nak panjat atas bukit ni. Aiman pun fikir balik,
betul juga kan, sebab diorang kena masuk balik terowong tu. So apa yang Aiman lakukan kemudian, dia perhabiskan video dia. Farid pun ambil lah scene recording dia untuk perhabiskan terus projek diorang. And lepas dah selesai, diorang pun bertabahkan diri masuki semula ke dalam terowong tersebut. Kali ni diorang lebih berjaga-jaga. Sebab apa? Time awal tadi tu tak ada apa-apa, tapi sekarang ni nak patah balik, risau ada benda yang tak manis berlaku. So diorang pun bukan jalan perlahan macam tadi tau. Diorang berjalan dengan agak laju untuk sampai ke kawasan dari mana diorang masuk tadi. Apa yang terasa pelik buat mereka berdua ni, walaupun langkah diorang laju, tapi diorang rasa seolah-olah perjalanan diorang di dalam terowong tu kali ni macam terlebih jauh pula. Selalunya kalau kita nak pergi ke suatu tempat, kita akan rasa perjalanan kita daripada mana kita berada untuk sampai ke tempat tu jauh, and apabila nak pulang semula rasa dekat. Confirm antara geng bayi semua pernah rasa benda ni kan. So sama juga prinsip dia. Diorang fikirkan time diorang nak menghala ataupun nak sampai ke kawasan yang sebelah tu, diorang terasa lama, and sepatutnya apabila diorang nak pulang semula ke arah dari mana diorang datang, patutnya lagi cepat. Tapi kali ni berbeza. Diorang dapat rasakan seolah-olah diorang berada dekat dalam terowong tu teramat lama. Nanti geng bayang semua akan tahu berapa lama sebenarnya diorang dalam terowong tu. So, tengah diorang berjalan tu, sama seperti apa yang Farid dengar pada awal tadi, dia dapat rasa bunyi tapak yang mengekori mereka berdua tau. And kali ni berbeza is that Aiman pun turut dengar bunyi tersebut. Aiman naik risau sebab takut binatang liar macam harimau ke babi hutan ke, sebab kedengaran seolah-olah macam 4 kaki macam tu lah yang bergerak tau. Macam binatang bergerak lah senang cerita. So Aiman dan juga Farid ni pun suluh ke arah belakang dan juga ke depan mereka untuk mencari kokok binatang liar ke apa, tapi tak terjumpa tau. So diorang pun percepatkan lagi langkah diorang, and bunyi tapak tu pun mengekori sama laju dengan mereka berdua ni. Bila dengar benda tu, Aiman dan juga si Farid ni start berlari. Bila berlari dalam keadaan gelap, hanya berlampukan lampu suluh yang diorang ada tu, salah seorang daripada mereka ni tersalah langkah and jatuh tau. And orang tu adalah Aiman. So Aiman yang berada di hadapan si Farid ni, disebabkan dia tersalah langkah, member terjatuh. And apabila dia terjatuh, lampu suluh yang dia pegang ni sedang menghala ke arah atas. And apabila Aiman suluhkan lampunya ke bahagian atas, member terus menjerit dengan begitu kuat di dalam terowong tu. So bayangkan terowong tu dah lah ada gema dia. So bila menjerit, confirm boleh dengar. Farid pun tutup telinga dia, bukan sebab apa, sebab member terkejut. Si Farid ni pun pergilah menghampiri si Aiman ni, tanyakan, apa hal ni? Apa yang berlaku? Apa yang kau nampak ni? Kau okey ke tak? Sebab member jatuh tadi kan. Aiman bagi tahu si Farid, bro, ke atas bro, ke atas. Farid pun tanya, apa yang ada ke atas? So Aiman pun tunjuk dengan jari dia ke atas, dan apabila si Farid ni nyalakan lampu suluhnya ke atas, apa yang dia nampak, ada satu lembaga, tak tahulah lembaga apa tu yang dia nampak. Diorang tak pastikan sama ada lembaga tu berjantina ke apa, tapi apa yang diorang dapat confirmkan, lembaga tu merangkak di atas terowong lama tu. Cepat-cepat si Farid ni angkat si Aiman ni, and diorang pun berlari mencari jalan keluar daripada terowong tu tau. And sambil diorang lari, diorang dapat dengar bunyi macam pernafasan macam tu, ataupun suara lah makhluk tu mengejar diorang. Tak ada percakapan ke apa, tapi just suara makhluk tu tau. So Aiman dan juga si Farid ni sambil berlari dengan begitu laju, mulut diorang terkumat kamik membaca segala petikan daripada ayat suci Al-Quran untuk mengelak daripada makhluk tu kacau diorang dengan lebih lama lah. And sambil diorang membaca ayat-ayat tu, bergema terowong tu tau. Seolah-olah macam bukan satu makhluk saja yang berada dalam terowong tu, macam ada banyak makhluk yang ada kat dalam tu. So apabila dalam beberapa lama macam tu diorang berada kat dalam tu, akhirnya
Diorang jumpa jalan keluar daripada terowong lama Bukit Berapit tu. Seeloknya diorang keluar, diorang terasa lega. Akhirnya cahaya di luar, tak ada dah kegelapan di dalam terowong tu. And si Farid ni dalam ketakutan tu member still berani, and dia pun decide untuk suluh sekali lagi ke dalam terowong tu, nak tengok ada sesiapa ataupun makhluk tu masih lagi mengekori mereka ataupun tidak. Kali ni apabila si Farid suluh lampunya ke dalam terowong tu, Farid dapat nampak dengan begitu jelas satu makhluk hanya berdiri di tengah-tengah laluan terowong tu dengan mata merah, dengan gigi bertaring macam tu, memandang ke arah mereka berdua. Malah Aiman pun turut sama nampak kelibat tu berdiri dekat situ. Adakah zombie daripada Resident Evil? Mustahil, Mat, right? Tapi seeloknya mereka berada dekat luar tu, tiba-tiba kelihatan seorang pakcik yang membawa motor lalu dekat kawasan situ tau. Dan pakcik tu tanya kepada mereka berdua ni, korang ni buat apa kat area sini? So diorang berdua ni pun bagi tahulah dekat pakcik tu niat diorang berada dekat kawasan tu. Dan selepas pakcik tu mendengar apa yang diberitahu oleh mereka berdua ni, pakcik tu pun just bagi tahu dan nasihatkan seeloknya baiklah korang beredar daripada tempat ni sebab dah nak senja. Tak elok kalau ada dekat tempat ni lama sangat. Takut ada benda-benda yang tak elok berlaku lah. Aiman dan juga si Farid ni terasa pelik. Sebab apa? Apabila diorang sampai dekat kawasan tu, jam pada ketika itu pukul 11 pagi tau. And apa yang Aiman dapat ingat semasa diorang berada di bahagian terowong ataupun exit terowong yang lagi satu tu, masa pada ketika itu dalam pukul 1. Dan apabila pakcik ni cakap dah dekat nak senja, pelik sangat, Mat. Kan? Sebab takkanlah perjalanan diorang pulang semula ke tempat di mana diorang datang ambil masa berjam-jam. Tapi apabila si Aiman dan juga si Farid ni tengok kawasan sekeliling, memang sah yang kawasan tu dah tak secerah berbanding time diorang tiba tadi tau. So Aiman pun tengok jam dia, and apabila dia tengok jam dia, member terkejut. Sebab apa? Waktu menunjukkan pukul 6.30 petang tau. Aiman dan juga si Farid ni tergamam seketika. Fikirkan macam mana boleh 6.30 petang, sedangkan time diorang lari masuk ke dalam terowong tu semula dalam lebih kurang pukul 1 ke pukul 2 macam tu tau. Takkanlah diorang berada di dalam terowong tu hampir 5 ke 6 jam. Pelik sangat, Mat. And apa yang lagi pelik, sedang mereka berdua ni tengah fokus fikirkan macam mana dah time senja, diorang sedar satu benda tau. Pakcik yang diorang nampak tadi hilang daripada pandangan mata diorang tau. And kalau nak katakan pakcik tu teruskan perjalanan dia, confirm dengar bunyi motor and bunyi motor melalui jalan terowong tu. Tapi tak ada dengar bunyi bergema ke apa. Diorang just tahu yang pakcik tu dah terus menghilangkan diri. Aiman dan juga si Farid tak buang masa, cepat-cepat bergegas masuk semula ke dalam kereta diorang and terus decide untuk pulang semula ke Kuala Lumpur. Sebelum diorang tiba kat Kuala Lumpur ni, diorang berhenti di arena Tapah untuk menenangkan diri dan juga untuk fikirkan apa sebenarnya yang telah berlaku kepada mereka berdua. Macam mana diorang berada di dalam situasi yang amat pelik. So pada waktu yang sama, sambil diorang fikirkan benda tu, diorang pun review semula video yang diorang rakam tau. Apa yang menyakitkan hati diorang is that video time intro tu semua ada, tapi sepanjang rakaman di dalam terowong tu, apa yang diorang dapat tangkap hanyalah kegelapan di dalam terowong tu, tak nampak apa-apa. Sedangkan mereka berdua ni menyalakan lampu suluh diorang tau. So apa gambaran yang dia dapat hanyalah di luar terowong tersebut. Apa yang berada di dalam tak ada view langsung. Sampailah dekat satu babak ni di mana boleh kedengaran suara Aiman bercakap, and footage yang diorang ada pada ketika itu, time tu diorang nak exit terowong tu tau, yang arah lagi satu tu. Bayangan si Aiman yang berjalan di hadapan ni, ada satu kelibat yang merangkak di atas. Bukan merangkak just bercangkung dekat atas,
macam Spiderman macam tu, terbalik dengan lidah terjelir ke bawah tau. And kelihatan dengan jelas yang si Aiman ni, dia just lalu sambil tu macam seolah-olah macam diri si Aiman ni kena jilat ataupun kena lidah makhluk tu tau. Farid pun tanyakan kepada si Aiman sama ada dia rasa apa-apa tak. Aiman tak rasa apa-apa pun. And selepas nampak footage tu, diorang pun decide, walaupun ia menyeramkan, tapi footage gempak man. Alright. So diorang pun decide, okay, sampai KL kita jumpa dengan pensyarah kita tunjukkan bahan bukti. So lepas diorang dah sampai KL semua, alhamdulillah nasib baik tak ada apa-apa gangguan semua benda tu. Diorang pun sampai ke U pada keesokan harinya, tunjukkan footage tu kepada pensyarah tu tau. Dan lepas pensyarah tu tengok, apa yang pensyarah tu bagi tahu kepada mereka berdua ni, yang membuat mereka berdua kecewa lah dengan apa yang diberitahu. Pensyarah ni suruh mereka berdua delete footage tu depan pensyarah tu dengan kata yang gambar ataupun video yang diorang rakam ni tak elok dan boleh membawa benda-benda ataupun malapetaka kepada mereka berdua. Aiman dan juga si Farid yang fikirkan, apa benda kan, pelik sangat, ni macam terlalu taksub, senang cerita macam tu. Tapi pensyarah tu bagi tahu bertegas dengan diorang, delete footage tu, buat konten lain. Pensyarah tu akan bagi masa lebih lagi 2 minggu macam tu untuk diorang berdua mencari lokasi yang berlainan. So nak tak nak, diorang tak sempat buat apa-apa ataupun tak sempat nak save footage tu. Diorang pun terpaksa lah depan pensyarah diorang pun terpaksa delete footage tersebut. Kecewa dengan apa yang telah berlaku, tapi bila dipikirkan balik, bagus jugalah diorang buang benda tu. Sebab bila ada makhluk-makhluk yang daripada alam yang lain, bila ada dalam video ke apa, dia bukan apa tau. Dia macam bila kau tengok makin lama, kau tengok, kau jadi macam excited, kau jadi taksub dengan benda tu. And yalah, kita punya kehidupan pun bukan melandaskan pada diorang kan. Diorang ni alam yang lain, kita kena fokus benda yang lain. So adalah juga kebaikan dari segi mendelete ataupun buang footage tersebut. So itulah pengalaman yang dialami oleh Aiman dan juga si Farid semasa berada di terowong kereta api lama Bukit Berapit. So mengikut kisah-kisah even ceritalah tempat penduduk-penduduk tempatan semua benda tu, yes, terowong tu memang mempunyai banyak kisah-kisah yang menyeramkan. Malah tak tahulah sama ada betul ataupun tidak. Ada yang mengatakan semasa terowong tu dibina, banyak mangsa-mangsa kematian semasa nak membina benda tu lah. Terowong tu roboh ke, dan lepas tu ada mayat yang tertanam kat dalam tu lah, dan macam-macam lagi tau. Tapi apa yang pasti is that terowong tu mempunyai banyak kisah-kisah misteri, sampaikan penduduk area situ pun memang tak berani sangat lah nak selalu memasuki terowong kereta api lama Bukit Berapit. Alright, so seperti biasa, Shadows harap geng baik semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. And sekiranya geng baik semua terhibur, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. Sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. Nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye geng baik semua. Pew.